Dengan serendah RM100 saja, kita dah pun boleh miliki aset emas fizikal. Aset emas fizikal dikatakan adalah aset emas orang kaya. Tuan-puan, ada orang tanya saya, rugi ataupun untung kalau saya simpan RM100 setiap bulan di dalam akaun Masgap. Tuan-puan, apa yang saya bagi tahu dia adalah apa yang saya bagi tahu kepada semua orang, tuan-puan. Menabung RM100 sebulan tidak rugi, tuan-puan. Sebab apa, tuan-puan? Emas bukan sahaja kita untung daripada kenaikan harga emas, tetapi dia untung sebab dia konsisten, tuan-puan. Dia untung sebab simpanan dia semakin bertambah. Dia untung sebab kenaikan harga semakin tinggi. Dia untung sebab simpanan dia semakin berkepuk di dalam bentuk emas. Boleh saya bagi tahu, tuan-puan, kalau tuan-puan konsisten RM100 setiap bulan, sampai bila-bila pun tuan-puan akan terus untung. Ada duit lebih, kita tukar lebih. Ada duit sikit, kita tukar sikit. Kata Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku bestseller Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang, iaitu guru saya ataupun mentor saya. Dia kata apa, tuan-puan? Orang yang konsisten menabung ni lebih bagus daripada orang yang menabung sekali-sekala saja. Macam Cik Smo, kadang ada, kadang tak ada. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan ingin menabung dengan konsisten, tuan-puan ingin mulakan tabungan simpanan emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh follow saya dan tuan-puan boleh klik link di bio atau rujuk pin video dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.